Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Pohon pepaya tiada berduri, tumbuh bersama bunga melati. Izinkan saya perkenalkan diri, moga-moga menyentuh hati. Nama diberi Rafa Aisyah binti Ahmad Humaizi dan berusia 10 tahun. Saya merupakan anak didik SK1 Ibrahim yang terletak di Kuala Nipis Pahang. Pada masa lapang, saya gemar meluangkan masa dengan membaca buku cerita. Dalam video ini, saya berasa amat teruja untuk berkongsi tentang sebuah buku cerita yang pernah saya baca berjudul Pilih Lesen Apa. Siri novel remaja yang berjudul Pilih Lesen Apa merupakan sebuah novel yang membincangkan tentang pilihan dalam kehidupan yang perlu kita buat setiap hari. Novel hasil pena Umi Daniel ini sangat menarik dan syarat dengan pengajaran yang boleh dijadikan iktibar dalam kehidupan seharian. Novel terbitan PTS Media Group ini diterbitkan pada 2014. Novel ini setebal 260 halaman dengan sisipan kandungan sebanyak 16 bab. Saya suka bagaimana buku ini ditulis dengan gaya yang santai dan mudah difahami. Ceritanya dekat dengan kehidupan remaja, jadi saya rasa lebih seronok membacanya. Selain itu, setiap kisah mempunyai pengajaran moral yang berguna yang boleh membantu pembaca berfikir lebih jauh tentang tindakan dan pilihan mereka dalam kehidupannya. Apa yang saya suka tentang buku ini ialah kisah-kisah dekat dengan kehidupan remaja. Saya boleh membayangkan diri saya dalam situasi yang dialami oleh watak-watak dalam buku ini. Ceritanya sangat relevan dan mudah difahami. Bahasa yang santai dan mudah dibaca. Saya tidak perlu berfikir banyak untuk memahaminya kerana bahasanya ringkas dan jelas. Setiap cerita ada pengajaran moral. Saya dapat belajar banyak tentang kehidupan dan cara membuat keputusan yang lebih baik. Secara keseluruhannya, saya sangat menikmati buku Pilih Lesen Apa ini. Ia bukan sekadar bacaan santai, tetapi juga penuh dengan pengajaran tentang kehidupan. Setiap kisah dalam buku ini mengingatkan saya bahawa setiap keputusan yang kita buat, walaupun sekecil, akan memberi kita kesan kepada diri sendiri dan orang di sekeliling kita. Buku ini membantu saya lebih memahami bahawa dalam kehidupan tidak boleh membuat keputusan secara terburu-buru. Kita perlu berfikir dengan matang, mempertimbangkan baik atau buruk sesuatu pilihan serta memahami kesannya sebelum membuat keputusan. Selain itu, buku ini juga menunjukkan bahawa kita tidak boleh, manusia memang tidak boleh lari daripada membuat pilihan. Kadang-kadang kita perlu berani membuat keputusan yang sukar demi kebaikan jangka panjang. Setiap kisah dalam buku ini memberi perspektif yang berbeza, menjadikan saya lebih menghargai kepentingan berfikir rasional sebelum bertindak. Saya pasti buku ini dapat memberi manfaat kepada sesiapa sahaja yang membacanya. Ia bukan sahaja menghiburkan, tetapi juga mengajak kita semua untuk merenung tentang kehidupan dan bagaimana setiap keputusan yang kita boleh membentuk masa depan kita. Sangat mengesyorkan Pilih Lesen Apa kepada sesiapa mencari bacaan ringan tetapi penuh dengan nilai dan pengajaran bermakna. Jika anda seorang remaja yang sering menghadapi dilema dalam membuat keputusan, buku ini mungkin dapat membantu anda memahami bagaimana cara membuat pilihan dengan lebih baik. Ia juga boleh menjadi inspirasi untuk kita semua lebih berhati-hati dalam menentukan jalan hidup kita. Sekian, terima kasih.